Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Terengganu Datuk Hanafi Ahmad dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan menyalahgunakan kedudukan bagi mendapatkan suapan membabitkan ahli keluarganya. Tertuduh yang juga Esko Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Terengganu serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Mustafa. Mengikut pertuduhan pertama pada 15 Ogos 2020, tertuduh didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan pengerusi Pangkalan Bekalan Kemaman Sendirian Berhad untuk mendapatkan suapan bagi anak kandungnya Muhammad Najmi Hanafiah. Bagi pertuduhan kedua, beliau didakwa melakukan perbuatan sama pada 18 Jun 2020 bagi mendapatkan suapan untuk seorang lagi anak kandungnya Ahmad Kamil Hanafiah. Kedua-dua pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Jangan seko. Kayu roti. Kuah tak ada pula. Ni tak kuah dia tubuh. Ya, kuah dia orang. Tadilah baru rasa nasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.